your first is the worst. Sebab janganlah kita menunggu masa yang sesuai untuk kita mulakan sesuatu. Kita kena start je dulu. InsyaAllah akan datang. Along the way kita nak capai mereka kita nak tu, orang akan jumpa solution kepada problem korang. Kalau korang rasa nak perfect dulu baru korang nak mula, impossible korang nak ada perfect tu. Sebab perfect tu memang tak ada dalam hidup ni. Tetapi at least korang membina benda tu. Sebab apa-apa korang buat sekalipun, korang kena buat dulu. Even contohnya korang berlari. Korang nak berlari 5km dengan selesa. Korang nak berlari 5km dengan cantik. Memang susah. 5km pertama korang memang akan teruk. Your first is the worst. Sebab bila korang rasa kan, okay, aku nak sekot dulu baru aku berlari. Aku kena ada kasut yang cantik dululah. Aku kena ada kawan dululah. Aku kena beli baju dululah. Aku kena apa dululah lah. Rasa macam, ya aku kena ada semua baru aku start. So kalau korang nak tunggu macam tu, memang kesudahlah korang rasa malas, korang rasa anything else lagi lah. Sebagai saya, korang mula je dulu. Jangan kisah sangat ahli orang. InsyaAllah nanti korang akan jumpa jalan-jalan solution untuk korang punya problem tu. Thank you.